Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam Malaysia Madani. Pohon pepaya tiada berduri, tumbuh bersama bunga merlati. Izinkan saya perkenalkan diri, moga-moga menyentuh hati. Nama diberi Arisa Nur Iman binti Muhammad Rizal yang berusia 15 tahun. Saya merupakan anak didik SMK Kampar yang terletak di Kampar, Perak. Kod sekolah saya adalah AEB 9001. Pada masa lapang, saya gemar memanfaatkan masa dengan pelbagai bahan bacaan seperti novel, cerpen dan puisi. Pada video kali ini, saya amat teruja untuk berkongsi tentang sebuah novel bersiri yang paling saya sukai, yang berjudul Ustazah Basikal Jilid 3. Novel terbitan syarikat Alaf 21 ini diterbitkan pada tahun 2024. Novel ini mempunyai 320 halaman dan mempunyai sisipan kandungan sebanyak 3 bab. Pasti anda tertanya-tanya, kenapa novel ini berjudul Ustazah Basikal? Adakah kerana ustazah ini berdakwah sambil menggunakan basikal? Sebenarnya, novel ini mengisahkan sepasang suami isteri iaitu Ahmad Isa dan Ustazah Adilah yang menempuhi cabaran hebat di negara-negara yang bersalji. Mereka melalui pelbagai dugaan dari segi cuaca ekstrim, alunan gunung yang sangat berbahaya sehingga sukar untuk ke immigration. Buku jilid 3 ini bukan sekadar catatan pengalaman, tetapi mempunyai kisah perjuangan dan ketabahan. Mereka menyelami rasa takut, sejuk, letih sehingga mereka yakin terhadap pertolongan Allah Subhanahu Wa Taala di saat genting. Ketabahan Ustazah Adilah dalam menghadapi cabaran sebagai wanita muslimah dengan penuh penggambaran yang sangat menyentuh hati. Inilah antara sebab saya menyukai novel bersiri ini. Penulisan karya Ahmad Isa ini sangat santai namun mempunyai mesej motivasi. Perjalanan ini membuka mata tentang erti tawakal, sabar serta keindahan akhlak manusia sejagat apabila mereka dibantu oleh orang asing yang mereka tidak kenali. Pada pendapat saya, gaya penulisan karya ini sangat mudah dan sangat menarik untuk difahami. Penggunaan bahasa yang mudah membuatkan pelajar seperti saya ingin membaca kesudahan karya yang dihasilkan ini. Bahasa yang digunakan ini juga sangat dekat dengan jiwa anak remaja dalam lingkungan 13 hingga 18 tahun. Buku yang mempunyai ketebalan seperti ini mudah dibawa ke mana-mana dan mempunyai ilustrasi yang menarik. Isi ruangan glosari pada akhir halaman juga membuatkan pelajar mengetahui maksud yang diterangkan dan boleh menambahkan kosakata mereka. Kesimpulannya, novel yang berjudul Ustazah Basikal ini mempunyai banyak pengajaran yang boleh dijadikan pengajaran untuk golongan remaja.
Ternyata dunia dakwah ini sangat mencabar. Sekian, itu sahaja ulasan saya untuk novel yang berjudul Ustazah Basikal ini. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ulasan tu saya ada